Ambil kau malam ni. Aku dihantar bertugas di sini. Tapak istana kediaman raja dulu kala, yang kini dah tak diduduki sesiapa. Dengar kata kawasan ni akan dimajukan untuk pembinaan kuartus putra-putri. Nun beberapa langkah di sekitar sana dikelilingi hutan simpan. Makna kata ini adalah tanah raja ni. Bila malam suasana yang mengerikan, segala jenis hantu ada tu. Segala mak denek jin laut pun semua ada tu. Ni pus aku. Nasib baik pus duduk kat tepi jalan besar ni. Buatnya pus kat dalam sana, tak tahulah apa insiden terjadi pula nanti. Jaga pula seorang ni, aku ganti agak tetap malam ni dia cuti. Sungguh keras lokasi di sini. Malam ni benar-benar kencang debaran untuk aku buat rondaan nanti. Apa-apa pun niat datang untuk kerja dari rezeki. Tapi sememangnya sangat menguji kecekalan semangatku untuk menghadapi usikan makhluk gaib alam mistik, alam halus. Pasti terasa, wahai penghuni alam mistik, di alam mistik salam perkenalan dari aku, orang baru. Minta simpang sangat, jangan hampa nak menjelmakan wajah-wajah yang cantik di hadapanku. Ya, aku tak mahu tengok. Namun dengan suasana mengerikan ni pun menarik perhatianku juga. Untuk aku buat konten. Ya, jangan lupa menyaksikan konten paranormal aku nanti. Lama tak buat live. Malam ni pukul 2 pagi aku live di TikTok. Aku akan merayap-rayap di sekitar sana tu. Apakah yang bakal berlaku nanti? Rempuh apa saja dugaan dan cabaran. Tunggu nanti live aku siaran langsung di TikTok. Ya. Live. Jangan lupa nanti, insya-Allah kedua aku buat paranormal kalau diizinkan. Sebab aku utamakan kerja aku sebagai seorang pengawal keselamatan untuk menjaga tapak ni daripada dicerobohi oleh manusia yang tak takut pada hantu. Itu yang bahaya, itu yang aku sangat risau tu. Apa-apa pun, insya-Allah kita jumpa lagi.